Kan sekali hantar motor kita servis kat sini setelah setahun beberapa bulan berlalu. Kita hantar servis. Perit juga lah nak hantar servis kat sini. Penuh liku-liku di jalanan. Jam, shoot jam. So hari ni hari Isnin 13 bulan 10. Birthday boy. Kita ambil cuti hari ni sebab kita ada peluang. Kan Isnin tak ramai kot. Ha? Ha? Sini tak ramai. Sini tak ramai lah. Kat luar untuk bersepah orang. Bersepah manusia siot. So kita tunggu servis lah. Itu je. Okay, jangan lupa subscribe. Kucing, Yin. Yin. Macam mana? Betul lah. Oh, Yin. Kita biarkan motor servis, kita pergi cari mamak lapar. Dia kena nasi tarik ngam ni. Oh, badan ni buah apa? Debun. Oh lah, boleh join Elizad. Sana Harley Davidson punya ni. Harley Davidson punya showroom. Saya pun tak berani nak masuk. Pak, kita sedar, kita level-level. Minum. Saya nampak kedai makan tadi, mamak tadi belah mana? Ni. Hai. Janganlah, saya segan. Okay, selesai servis tadi, kita pergi ke drone care nak hantar drone. Ya. Naik pun tak boleh. So, di bagian Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke rumah pada jam 4.25 petang. Kita keluar pukul 9 pagi, betul lah daripada rumah. Kita telah pun sampai pada jam 4.20 petang. Hari ni tujuan kita memang pergi servis Triumph. Sampai sana tadi pukul 10 mah. Pukul 2 baru kita keluar mah kan. Rina dah barai siu. Come on, macam mana ni? Kita nak ride pergi Thailand ni. Rina. Rina, macam mana kita nak ride pergi Phuket ni? Ni adalah salah satunya kita dalam usaha untuk ride ke Phuket. Salah satu servis kita nak servis. Tujuan servis motor memang dah sampai waktu setahun lebih. Lepas tu mungkin kita akan kembali ride selepas ini. Letih weh. Pukul 10 masuk servis. Pukul 2 baru lepas dapat motor. Siap servis, siap cuci semua. Memang cuci dia cun lah, bersih sangat. Tak macam motor adventure lah, abang kata Brother Zaid tu. Ini kan motor adventure ni, bersih sangat ni. Lepas tu daripada sana daripada Petaling Jaya kita orang pergi ke Puchong dalam 34 minit untuk hantar drone. So kita telah hantar drone ke Aussie. Tunggu ambil masa dalam 1 minggu lah untuk dia repair. Itu je lah vlog kita orang hari ni. Cuti 1 hari, aku dan Rina servis motor. Servis motor tadi kena 636. Okay, normal price tu. Servis biasa, check semua. Okay, yang korang yang baru terjumpa, jangan lupa subscribe channel Mentalo. Jumpa lagi di next vlog. Aku pun dah barai, panas gila syok kat luar. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Rina, bye bye. Bye.